Yang terbaru, konon-kononnya emas boleh disewakan. Mereka yang tidak bertanggungjawab ni tuan-puan, contoh, katakanlah tuan-puan ada emas. Ejen tersebut dia akan kata, bagi emas tu dekat kami sewa dan bayar keuntungan tetap setiap bulan. Dengar macam menarik betul. Tapi ini sebenarnya adalah perangkap yang paling halus yang ramai orang tak perasan tuan-puan. Kalau betul emas tu boleh disewa dan hasilkan duit tetap, dah tentu bank, pelabur besar dan syarikat emas sendiri pun dah buat lama dah tuan-puan. Tapi kalau kita tengok tuan-puan, kenapa tak ada satu pun syarikat besar yang buat konsep ni? Kita kena tahu ianya tak patut undang-undang dan tak masuk akal. Ejen ni tuan-puan, dia buat macam mana tuan-puan? Dia kumpul emas orang ramai dan dia jual emas tu untuk dapatkan tunai. Lepas tu dia bayar keuntungan awal guna duit peserta yang baru. Bila duit dah tak cukup, semua akan senyap dan mulalah page hilang dan mulalah nombor tak aktif. Jadi ini adalah skim yang memang orang kata daripada dulu lagi. Okay, yang mana yang ramai orang dah terjebak tuan-puan. Dia lebih kurang je dia punya teknik tu. Semakin lama dia semakin upgrade. Kita kena jadi penyimpan emas yang bijak tuan-puan. Jangan kerana kita nak untung secupak, kita rugi segantang tuan-puan. Skim-skim yang mana yang menjanjikan konon-konon emas ada pendapatan, emas ada dividen tuan-puan, jangan percaya. Guru kewangan kita dah pesan berkali-kali. Keuntungan emas ini tuan-puan adalah disebabkan kenaikan harga emas sahaja. Emas tidak menjana pendapatan. Yang mana nanti rugi kita, pemilik emas yang asal. Yang kaya siapa? Pengendali skim tuan-puan. Kalau janji pulangan tetap itu bukan pelaburan tapi ianya adalah perangkap tuan-puan. Tolong sedar, jangan mudah terpengaruh. Nak cepat kaya, nak cepat untung.